Korang rasa filem Melayu sekarang ni syih dan acak-acak seram je? Tunggu dulu, korang kena tengok arahan Pierre Andre Narsata, Sekutu Setan. Ini bukan cerita hantu lompat-lompat. Ini cerita thriller gore paling brutal, ekstrim, berani, order, tulen. Ada kan? Cerita dia pasal apa? Cerita dia mengisahkan seorang gadis yang bernama Balkis, punan mantap dari Trisha Oy. Hidup Balkis ni memang malang sejak remaja. Ditinggalkan mak, didera bapak sendiri. Tapi kemuncak penderitaan dia bila dia dikhianati dan dengan kejam oleh sekumpulan lelaki dalam satu private party, sampai dia ditinggalkan nazak dekat tepi tebing sungai. Sumpah, korang akan rasa simpati dan sakit hati gila tengok nasib dia. Plot twist dia berlaku bila Balkis diselamatkan oleh seorang nenek tua yang bernama Nek Bayu. Tu nak tahu apa Nek Bayu buat? Dia tawarkan jalan pintas, jalan gelap. Balkis sanggup gadaikan maruah dan sekutu dengan syaitan demi satu benda, dendam, kesumat. Sinilah bermulanya fasa pemburuan. Dia buru seorang demi seorang lelaki yang hancurkan hidup dia. Tapi Pierre bijak. Dia tak buat cerita hantu biasa. Pasti filem ni datang dari sifat burung gagak yang sangat pendendam. Dengan vibe filem antarabangsa, I Spit on Your Grave tau. So dan filem ni ada pada emosi tak tu sendiri. Tambah pula dengan pelakon-pelakon otai dorang, akan rasa berdebar, sengeri. Dalam masa yang sama, orang akan rasa puas tengok macam mana setiap pembalasan tu dilakukan secara brutal. Memang mind blown. Kah pembalasan Balkis ni akan bawa keadilan atau kehancuran yang lebih teruk lagi pada diri dia? Kalau korang peminat horror thriller heavy dan tak takut dengan darah, korang kena tengok Narsata. Korang yang dah tengok, cuba korang komen cerita ni macam mana, best ke tidak, atau berbaloi tak untuk kita layan. Apa bintang korang nak bagi untuk cerita ni? So, untuk korang yang suka lagi dengan filem-filem macam ni, janganlah lupa untuk follow Aisyah Hassan untuk filem-filem yang lagi menarik. Bye korang.